Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum, selamat petang. Aduh, hari ni terlambat ambil anak. Sepatutnya aku dah sampai sekolah sebelum pukul 6. Ni dah 5.45. Habis dah. Hari ni kena marah dengan anak lah hari ni. Pada highway kan. Jom. Hari ni kita merempit. Oh, bahaya. Aku ingatkan dia nak berhenti. Rupanya dia nak gerak. Oi, bahaya. Tu bukan lawan kita ya. Kalau kita naik motor tu bukan lawan kita. Mengalah je lah. Seram. Sekarang mileage motor aku 42,200. Okey, jarak perjalanan ambil anak sekolah aku lebih kurang dalam 40 km lebih macam tu lah. Kita tengoklah berapa actual mileage dia. Jauh juga sekolah dia. Bukan dekat. Sini banyak lori. Salah satu benda yang aku suka dekat motor ni kan, walaupun dia tak laju, tapi dia vibrate kurang. Enjin dia tak vibrate. Tak macam aku naik dulu Yamaha Legenda. Oh, Legenda tu geli lah. Geli. Bergegar kuat. Yang ni tak ada. Walaupun dia tak laju, walaupun full throttle dia 100 je, tapi dia kurang vibrate. Bagus lah enjin dia. So kalau jalan jauh pun dia tak seksa sangat lah. Bagi jalan kat lori dulu. Ni bukan lawan kita, so bagi ruang dekat dia biar dia pergi dulu. Jangan lawan trailer. Kita kecil, ni bukan lawan kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku masuk highway. Allah jaga kita reda highway. Lebih kurang dalam tak tahulah 20-30 km macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau turun bukit dapatlah 1-2 kosong dapat turun bukit lah, tapi 1-2 kosong turun bukit tak payah turun udang kan, tak payah turun udang. Okey je. Sekarang kalau throttle lah dapat tau. Baru 1-2. Dah jauh pun. Tapi sebab motor kecil, motor ringan, dekat highway goyang juga. Cuma motor aku ni aku dah keraskan dia punya handle tau. Jadi kalau lepas tangan pun tak goyang sangat. Okey. Dekat highway okey lah. Cuma kalau jalan seleko tu keras. Macam nak terbalik motor. Dan kalau dah biasa tak ada masalah, okey je. Aku dah biasa handle keras. Jadi bagi aku tak ada masalah sangat. Sekarang dah boleh edit. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'ala al-lisan habibatan ila ar-rahman sakinatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Satu kalimah yang ringan di mulut tapi berat pada timbangan mizan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung dan maha suci Allah dengan segala pujian. Senang ya dua perkataan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalkan setiap hari insya-Allah. Semoga ia menjadi bekalan akhirat kita lah. Ada masa yang sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada masa yang sebut. Ulanglah 1000 kali ke 1,000,000 kali ke, rasa tak rugi apa-apa. Hati pun akan jadi tenang insya-Allah. Betul ni kita jadi ustaz. Tapi betul lah, betul. Boleh amalkan. Ringan ya. Ringan dekat mulut, tapi berat dekat timbangan mizan. Itu yang aku belajar lah. Kita ada belajar sikit dulu. Sama-sama kita konsumkan insya-Allah. Dan nak sampai dekat sekolah aku sekarang jam 6-7 minit. Alhamdulillah. Tak lewat lah. Ngangam. Dia keluar kejap lagi dalam 6.12 macam tu. Alhamdulillah hari ni dipermudahkan Ustaz. So insya-Allah kalau ada masa lagi kita on vlog lagi. Lepas ni aku banyak vlog atas motor ya.
Sebab aku tak ada motor lain dah. Aku ride motor ni je. Dash 125 ni je. Inilah motor laju aku, inilah motor slow aku, inilah motor aku pergi surau. Ini je. Tak nak banyak-banyak motor lah pening kepala. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.